Bahasa Melayu, bahasa yang merentasi benua, menyatukan bangsa dan mengalunkan suara tamadun yang hebat. Ia bukan sekadar kata yang diucap, tetapi ruh yang mengikat jiwa seluruh rakyat Nusantara. Perjalanan bahasa Melayu bukanlah jalan yang mudah dari zaman batu bersurat hingga ke papan kekunci digital masa kini. Bahasa ini telah menempuh pelbagai perubahan, cabaran dan kebangkitan. Dalam dokumentari ini, kita akan menyelusuri sejarah 3 sistem tulisan utama iaitu Palava, Jawi dan Rumi Zaba yang menjadi tiang kepada perkembangan bahasa Melayu moden. Kita juga akan menyingkap cabaran bahasa Melayu pada masa kini, bagaimana warisan yang dahulu menjadi kebanggaan kini berhadapan dengan ujian zaman dalam pendidikan, ekonomi, pentadbiran, media sosial dan lain-lain. Mari kita mula perjalanan ini. Selusuri warisan, renungi cabaran dan pertahankan jiwa bangsa. Tulisan Palava. Tulisan Palava merupakan sistem tulisan terawal yang digunakan di alam Melayu. Ia berasal dari dinasti Palava di India Selatan sekitar abad ke-4 Masihi, iaitu di kawasan Tamil Nadu dan Andhra Pradesh. Ketika itu, kerajaan Palava terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Tulisan Palava berkembang daripada tulisan Brahmi India dan dibawa ke alam Melayu melalui perdagangan maritim serta hubungan diplomatik. Bentuk hurufnya bulat dan sedikit bersegi sesuai ditulis di atas daun lontar. Ia ditulis dari kiri ke kanan dan digunakan terutama dalam bahasa Sanskrit untuk menulis kitab, doa serta catatan rasmi kerajaan. Antara bukti penting penggunaan tulisan ini ialah Prasasti Kedudukan Bukit yang bertarikh 683 Masihi dan Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masihi. Kedua-duanya ditemui di Palembang dan batu bersurat tersebut mempunyai kisah yang tersendiri. Tulisan Palava amat penting kerana membuktikan bahawa masyarakat Melayu awal sudah memiliki kerajaan yang teratur, agama dan sistem pentadbiran yang canggih. Ia juga menjadi asas kepada perkembangan tulisan Kawi dan akhirnya membawa kepada evolusi tulisan-tulisan yang lain seperti Jawi, Rumi yang digunakan pada hari ini. Tulisan Jawi. Tulisan Jawi ialah sistem tulisan berasaskan huruf Arab yang diubah suai untuk menulis bahasa Melayu. Ia mula berkembang di alam Melayu sekitar abad ke-13 Masihi bersama kedatangan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab, Parsi dan India Muslim. Bukti terawal penggunaan tulisan Jawi dapat dilihat pada batu bersurat Terengganu bertarikh 1303 Masihi. Batu ini memaparkan hukum Islam dan menunjukkan bahawa Islam sudah bertapak di tanah Melayu. Selain itu, surat-surat diraja dan perjanjian antarabangsa seperti surat Sultan Melaka kepada Raja Portugal turut menggunakan Jawi sebagai tulisan rasmi. Tulisan Jawi digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang daripada undang-undang dan pentadbiran hingga kepada pendidikan dan kesusastraan. Karya agung seperti Hikayat Hantuah, Syair Perahu dan Gurindam 12 semuanya ditulis dalam tulisan Jawi, membuktikan bahawa Jawi bukan sekadar sistem penulisan tetapi lambang ilmu, budaya dan kehalusan seni orang Melayu. Selain menjadi medium ilmu dan dakwah Islam, Jawi juga berperanan penting dalam pentadbiran kerajaan Melayu seperti Melaka dan Aceh.
Hukum Kanun Melaka dan Surat Perjanjian Diplomatik semuanya ditulis dalam Jawi, yang menggambarkan bahawa ia pernah menjadi bahasa rasmi, pentadbiran dan undang-undang. Tulisan Jawi bukan sekadar warisan lama, ia adalah simbol jati diri bangsa Melayu Islam. Melalui Jawi, kita mewarisi ilmu, adat dan nilai yang telah membentuk tamadun Melayu berabad lamanya. Sistem tulisan Rumi Za'ba. Sebelum tahun 1933, ejaan Rumi bahasa Melayu tidak mempunyai peraturan yang seragam. Setiap penulis dan penerbit menulis mengikut cara sendiri. Perkataan yang sama boleh diejah berbeza-beza seperti coba dan lain-lain. Keadaan ini menimbulkan kekeliruan terutamanya dalam bidang pendidikan dan penerbitan. Di sinilah muncul tokoh bahasa tersohor Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Za'ba. Beliau mengambil inisiatif menyusun satu sistem ejaan Rumi yang teratur dan praktikal. Sistem ini diperkenalkan melalui bukunya Pelita Bahasa Melayu dan menjadi rujukan utama sekolah-sekolah Melayu. Inilah yang dikenali sebagai sistem ejaan Za'ba. Sistem ejaan Rumi pertama yang tersusun dalam sejarah bahasa Melayu. Sistem ini berasaskan huruf Rumi seperti bahasa Inggeris yang menggunakan gabungan dan menyesuaikannya dengan sebutan bahasa Melayu agar mudah difahami oleh penutur tempatan. Selepas diperkenalkan, sistem Za'ba diterima secara rasmi dan digunakan selama hampir 4 dekad. Ia membantu mewujudkan keseragaman dalam penulisan dan pembelajaran serta melahirkan masyarakat Melayu yang semakin celik huruf dan berpengetahuan. Cabaran bahasa Melayu pada masa kini. Tulisan Palava. Palava menjadi asas kepada tulisan Melayu awal, namun hari ini hanya sedikit yang mengenalinya. Hal ini kerana kurangnya pendedahan dalam sistem pendidikan menyebabkan warisan ini hampir dilupakan. Selain itu, pelajar kini lebih fokus pada tulisan Rumi dan digital moden. Dalam ekonomi pula, Palava dilihat tidak praktikal untuk digunakan. Hal ini, kita perlu menjadikan tulisan Palava sebahagian daripada pendidikan budaya supaya generasi muda tahu akar asal bahasa kita. Seterusnya, tulisan Jawi. Jawi pernah menjadi nadi tamadun Melayu Islam tetapi kini semakin terpinggir dalam pendidikan dan urusan rasmi. Minat pelajar terhadap Jawi telah menurun dan penggunaannya yang terhad kepada papan tanda atau logo rasmi. Manakala di media sosial, Jawi jarang digunakan, diganti dengan ejaan rojak dan menyebabkan rosak penggunaan bahasa. Namun, kebangkitan semula di platform digital menunjukkan usaha untuk memartabatkannya. Seterusnya, bagi tulisan Rumi Za'ba, Rumi Za'ba menjadi asas ejaan moden tetapi kini cabarannya datang daripada pengaruh bahasa global. Pelajar sering guna campuran bahasa seperti bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris lebih dominan dalam urusan ekonomi dan pentadbiran, manakala bahasa Melayu dianggap tempatan. Cabaran hari ini bukan pada ejaan sahaja, tetapi pada sikap penutur untuk terus menghormati dan memelihara bahasa sendiri. Warisan tulisan Palava, Jawi dan Rumi Za'ba membuktikan bahawa orang Melayu ialah bangsa yang memiliki tamadun, bukan sekadar penghuni tanah. Generasi madani hari ini memikul amanah untuk mempertahankan kelangsungan bahasa, bukan sebagai simbol romantik sejarah, tetapi sebagai asas pembinaan masa depan. Bahasa ialah jiwa. Jika tulisan lenyap, memori bangsa turut hilang. Maka mempertahankan bahasa Melayu bukan soal pilihan, ia adalah tanggungjawab. Bahasa Melayu warisan yang perlu dipertahan.
Generasi Madani, pemacu kelestarian.